Assalamualaikum, 大家好. Okay, hari ni kita nak ulang kaji balik yang kita dah belajar. Hari tu mula-mula kita belajar yun mo, a, o, e, i, u, y. Okay, ingat huruf A buka mulut a, huruf O bulatkan mulut o, huruf I daripada kecil buka sikit huruf I, huruf U, U yang ada titik macam bahasa Y, A, O, I, U, Y. Okey. Kita tengok pula syemu yang kita dah belajar. Okey, ingat lagi tak? Po. Ingat huruf B bunyi macam huruf P tapi tak keluar angin. Huruf P dia keluar angin. Okey. Kita nak tahu macam mana nak keluar angin ke tak? Letak tangan di depan. Yang ni tak keluar angin Po. Yang ni keluar angin. Po. Mo. Po. Mo. Huruf D. Ingat macam huruf T tapi tidak keluar angin. Huruf T keluar angin. Le. Ji, ci, si. Jadi ingat huruf ni. Okey. Yang Rasha bagi tahu hari tu kena gulungkan lidah ke atas. Okey, ni contoh. Ya. Okey, tengok lidah dia kita kena gulung ke atas. Okey. Sh. Automatik mulut akan moncong lah. Okey. Lagi sekali. Sh. Okey. Huruf Z. Macam kena letterik itu. Z. Huruf C. T. Lidah awak di atas, di belakang gigi atas. T. S. Jadi R. Okey, kita pergi laju sikit. Po, mo, fo. T, ne, le. G, ke, he. Ji, ci, si. J, ch, shi. Z, c, s, r. Okey.